Nama penuhnya ialah Muhammad Izwan bin Muhammad Zain, nama panggilan Izwan Zain atau Mr. E, berusia 44 tahun, dilahirkan di Selangor. Pendidikannya ialah ijazah sarjana muda jurusan Mechatronics and Robotics. Mr. A merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik yang kesemuanya lelaki. Beliau pernah mendirikan rumah tangga dan dikurniakan seorang anak perempuan. Namun perkahwinan tersebut gagal, lalu pasangan ini bercerai sebelum Izwan berkenalan dengan Era Fazira selepas 8 tahun bergelar duda. Izwan memulakan kerjaya profesionalnya sebagai seorang jurutera dalam industri minyak dan gas sebelum memilih menjadi seorang usahawan. Sebelum menubuhkan Kueh Kafe pada tahun 2015, Izwan telah melalui pelbagai pengalaman dalam mencuba dan mengurus beberapa jenis perniagaan kecil, kuih kafe yang terkenal dengan sajian kuih tradisional, kek dan kopi istimewanya melonjakkan nama Izwan sebagai usahawan di Lembah Kelang. Kegairahan Izwan terhadap dunia perniagaan tidak terhenti di situ. Beliau turut menerok ke bidang perniagaan lain seperti perkhidmatan karus, kilang kayu terpakai serta pembinaan. Hasil pengalamannya bekerja selama 7 tahun dalam industri construction bersama beberapa syarikat besar.